Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Natasha, saya berumur 18 tahun. Saya sangat gembira serta bersyukur kerana diberi peluang untuk menyertai program Seri Kandi Malaysia pada tahun ini. Ini merupakan satu pengalaman yang sangat bermakna untuk saya. Buat saya untuk terus belajar dan berkembang. Hobi and personality saya berasal dari Pahang. Pada masa ini, saya merupakan seorang pelajar diploma. Saya sangat meminati bidang perniagaan kerana saya ingin mempelajari cara mengurus dan membangun sebuah perniagaan dengan baik. Impian saya adalah untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya pada masa hadapan serta memberi manfaat kepada masyarakat melalui bidang yang saya ceburi. Pada waktu lapang, saya suka bermain bola jaring. Bola jaring bukan sahaja untuk membantu saya kekal aktif dan sihat, malah banyak mengajar saya tentang kerjasama dan disiplin dan semangat untuk tidak membundah putus asa. Melalui sukan ini juga saya belajar untuk berkomunikasi dengan baik, mengurus tekanan dan serta memberikan yang terbaik dalam setiap perkara yang saya lakukan. Saya percaya setiap cabaran adalah peluang untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Untuk projek saya ingin membantu pelajar. Saya percaya bahawa usia muda bukan penghalang untuk memulakan sesuatu dengan ilmu dan bimbingan yang betul. Kita boleh membina perniagaan sendiri sambil meneruskan pelajaran. Saya harap dapat berkongsi pengalaman dan memberi inspirasi kepada ramai pelajar untuk berani mencuba serta memanfaatkan peluang yang ada. Saya menyertai Seri Kandi Malaysia kerana saya ingin keluar daripada zon selesa, meningkatkan keyakinan dan menambah pengalaman baru. Saya juga ingin bertemu dengan ramai individu yang hebat serta membanggakan potensi diri menjadi seorang wanita yang lebih hebat, berdikari, berwibawa dan mampu memberi impak positif kepada orang sekeliling. Itu saja sedikit perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.